Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So dekat depan aku ni mungkin adalah phone 5G yang paling murah di Malaysia untuk tahun ni guys. So nama telefon ni adalah Tecno Spark 50 5G and harga dia memang murah guys, 599 sahaja. So jom kita unboxing tengok apa yang kita dapat dan juga macam biasa aku nak cerita semua specs dia, tengok berbaloi ke dengan harga yang berpatutan tu. Alright, let's go. Alright, kotak dia cantik juga. Dia punya warna dia ada warna oranye, warna biru. Ada speks-speks dia kat tepi, kat depan, belakang penuh dengan speks dia. Untuk bahagian bawah ni ada tulis dia punya warna dia guys, warna champagne gold. Dan memory aku dapat ni 4GB dan storan dia 128GB. Ada tertulis kat sini Spark 50 5G, speks utama dekat sini. Ini dia punya SIM bintul. Dokumen kat sini, warranty 12 tambah 1 bulan. Dan ini casing dia. Lawa agak. Dia jenis yang lembek je, silikon yang murahnya, tapi dia ada design yang ala-ala gold yang cair lah. And korang boleh tengok bahagian dalam dia ada macam pattern hexagon kecil-kecil. Nampak tak? USB Type A ke Type C. Dan dia punya charger guys, charger Tecno 45W. Alright ni guys, Tecno Spark 50. Weh, ini bukan Tecno, ini Google guys. Google Pixel Spark 50. Korang boleh tengok dia punya modul kamera dia, memang dia tiru design Pixel. Dia combinekan dua sekali lah. Aku rasa dia macam iPhone Air combine dengan Google Pixel, jadilah telefon ni. And actually warna champagne gold nampak cantik juga. Nampak macam dia tak over sangat, dia lembut di mata. Dan aku perasan dekat power button dia ada warna yang hue dia sedikit berlainan. Nice. Alright guys, aku nak setting dulu Pixel ni, kita jumpa kejap lagi. Okay, macam aku cakap tadi, dia punya design dia combination lah. iPhone Air punya design terapung kat sini dan juga design Pixel. Ini tak silap aku lah, ini Pixel 7 Pro kot, tak silap aku. Tapi Pixel dia macam sambung dari tepi ke tepi lah. Island ni lebih kepada design iPhone Air. Okay, bila aku check balik, rupanya modul kamera yang timbul ni, dia punya material dia bukan plastik tapi material aluminium aviation grade. Katanya lebih tahan lasak. Tapi yang lain-lain semua plastik lah, semua plastik. Anyway, bila kita pakai dia punya casing lembut dia, dia terus tak ada camera bump. And overall look dia actually quite cantik juga, nampak a bit premium jugalah untuk harga 599 tu. Okay, sekarang jom kita sembang pasal dia punya overall specs Tecno Spark 40 ni. So pertama sekali pasal dia punya screen. So screen yang digunakan actually lebih kurang sama macam Spark 40 5G sebelum ni, iaitu 6.78 inci LCD HD Plus saja. And korang boleh tengok dia punya quality screen dia biasalah LCD yang biasa je. Viewing angle dia pun kurang sikit dan dia punya warna pun tak begitu panci sangat lah, okey sajalah. Tapi aku suka dia super smooth lah. Dan actually korang boleh tengok betapa tebalnya dia punya bezel sekeliling telefon ni. Aku rasa kalau bezel dia nipis gila, mungkin saiz telefon ni boleh kata 6.9 inci macam tu lah. Okay, apa yang aku perasan pasal telefon ni, upgrade besar yang ada pada generasi yang baru ni 50 compare kepada 40 adalah dia punya bateri guys. Bateri dia makin besar, dulu 6000 mAh, sekarang 6500 mAh. Dan fast charging dia seperti yang korang dah tengok tadi, charger 45W guys. Compare kepada sebelum ni 18W sahaja. So bateri telefon ni dengan screen HD Plus je, memang aku yakin 2 hari tu boleh dapat lah kalau cara gunakan. Dan dari segi fast charging, ini charging time aku letak kat sini. Aku suspect dalam sejam lebih dah penuh dah telefon 6500 mAh ni. Okay, satu lagi yang aku perasan pasal telefon ni, dia dah dapat certification military grade shock resistance certification. So katanya untuk generasi kali ni lebih tahan lasak lah compare kepada sebelum ni. So kalau korang baling-baling sikit, should be okay lah. Tambah-tambah lagi pakai dengan casing dia tak ada camera bump, lagi senang nak jagalah telefon budget ni. Dan tak lupa telefon ni support ciri kalas air IP64. So kalau kena air sikit-sikit should be okay, just jangan rendam sahaja. Sekarang aku nak cerita pasal dia punya performance. Macam aku cakap tadi awal intro tadi, ini mungkinlah telefon 5G yang termurah di
Malaysia untuk tahun ni. So harga 599 dah dapat chipset 5G. Chipset apa? Chipset MediaTek Dimensity 6400 5G. Actually ini adalah chipset yang sama yang ada pada Tecno Spark 40. So dari segi chipset tak ada beza pun. Dan juga dia sekarang dia combine dengan RAM sebesar 4GB. Actually RAM 4GB dia boleh tambah sampai 8GB, total jadi 12GB. Tapi aku suka dia punya storan pun besar, 128GB. Dan ada satu variant saja. Dan slot SIM card dia nice, 2+1 guys. Dan kalau korang tanya aku, okay, macam mana prestasi dia okey ke dengan harga 599 tu? Actually aku boleh kata untuk harga yang agak bajet tu, prestasi dia not bad lah, agak powerful juga. Untuk score tak silap aku boleh dapat dalam 500,000. So untuk light usage, light ke medium sikit tu masih lagi okey lah. Kau nampak lah aku tekan search. Dia tak adalah delay sangat pun. Agak laju jugalah. Dia tak ada delay yang ketara lah. Yang mungkin korang dapat pada phone harga 300 tu mungkin ada delay yang ketara. Tapi ini boleh kata a bit more, lebih lancar lah. Okay, skrin dah, bateri dah, prestasi chipset pun dah. Sekarang aku nak cerita pasal dia punya kamera dia. Kamera modul yang cantik ni, dia datang dengan satu kamera sahaja guys. Surprisingly untuk bahagian belakang ni, iaitu kamera utama 50MP dan sebelah kanan ni adalah dia punya flash. Untuk bahagian depan ada satu kamera selfie 8MP, upgrade sikit daripada 5MP sebelum ni. Okey, untuk ciri-ciri lain telefon ni, termasuklah dia punya software dia. So, software yang digunakan oleh telefon ni, iOS 16.2 atas Android 16. Dan korang boleh tengok dia punya software dia, macam fun-fun gitu. Control center bentuk macam ni. Overall, aku boleh kata banyak juga customization kalau kita pergi pada dia punya setting dia. Bahagian wallpaper, personalization, macam-macam benda boleh custom. Dia punya icon dia, dan juga aku perasan dia ada AI. Tecno AI adalah beberapa feature AI yang membantu hidup korang lebih mudah lah. Tapi kalau korang tanya aku dari segi software update telefon ni, aku tak tahu, dan aku rasa phone murah selalunya tak ada jaminan lah. So mungkin dapat setahun, mungkin dapat 2 tahun, mungkin tak dapat software update. Anyway, apa lagi pasal dia punya ciri-ciri lah, korang boleh unlockkan telefon ni gunakan sensor cap jari atas power button 1, 2, 3. Laju, dan juga telefon ni dia dah support NFC guys. So korang boleh guna NFC untuk bayar, guna Google Pay dan sebagainya lah. Dan satu lagi function NFC telefon ni adalah kalau korang ada ambil gambar dan kemudian korang nak share, bawah ni ada feature instant transfer kat situ. Kalau iPhone tu kena install certain app, nama dia instant transfer app lah. Tapi kalau Android sebagainya, just boleh buat macam tu je dan dia akan transfer data lah. Dan satu lagi yang menarik pasal telefon ni, walaupun dia phone budget tapi dia dah ada IR Blaster untuk remote control smart device korang lah. Dan korang boleh pergi pada sini, boleh onkan setting IR remote dah, boleh guna untuk macam-macam peranti. Dan aku perasan IR Blaster dia bukan bahagian atas, so maksudnya dia ada somewhere dekat sini. Dan akhir sekali bahagian bawah ni, dia ada lubang untuk earphone berwayar USB Type-C untuk charging, dan juga ada satu speaker saja bahagian bawah, mono speaker. Jadi guys, itu saja video unboxing dan quick review untuk telefon bajet terbaru Tecno yang design dia ala-ala Pixel combine dengan iPhone Air gitu. So komen sikit pendapat korang. Harga dia aku dah cerita tadi, 599, RAM 4GB, storan 128GB. Komen sikit pendapat korang, like video kalau korang suka, dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay safe. Bye bye.